Halo korang, selamat datang ke channel ni lagi. So hari ni kita ada satu game yang bertajuk Boot Baca Demo. So game ni belum release lagi, tapi aku nak tengok macam mana game ni, seram atau tak. So tanpa segan silu, duduk diam, makan popcorn dan jom kita tengok. Okay, so kita bangun tidur. Macam biasa kita bangun tidur. Dia kata, my head, is it 5pm? Oh, kau tidur pukul 5 petang? Serius lah. Aku rasa dia kerja malam ni. Dia kata, I need to get moving. Better get dressed, grab my wallets and keys, and get to the theatre before the bus has a heart attack. Okay, jom lah. So, give yourself a break for only $20. Serius lah, RM20 dia boleh dapat bagi bercuti. Kadang-kadang ada orang juga macam ni dia collector. Macam kadang-kadang kan kalau orang collector Gundam, ada orang collector patung-patung kan. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang collect CD, ada orang collect VHS macam dia ni. Okay, so dia kata boot baca uniform, bau macam popcorn tapi makanan. Dia nak tidur balik. Oh, tak boleh tidur balik. Nak tidur balik. Ngantuk. Ngantuk. Apa ni? Wallet. Yeah, wallet. RM10. Kita ada RM10. Okay. Kunci. Okay, so jom kita dah ready nak pergi. Kita dah ready nak pergi kerja. No. Kenapa gelap sangat no? Hello? Tak siapa ke kat situ? Dia buatkan aku nak lari terus. Curi barang ni. Hello? Barang kat luar. Tak, kenapa aku ni kenapa aku buka semua pintu? Elevator ni tak nak pula. Kopi, sedapnya kopi pagi-pagi. Apa ni? Tommy was here, go for Tommy. Oh, okay, so maksudnya orang yang buat Tommy tu. Okay, so tak ada apa-apa, jom kita pergi ke jalan. 20 minutes later. No, kita naik kereta no. Nice. Okay, kita dah sampai ke boot baca, tempat kita kerja. So waktu dia datang waktu maghrib. Waktu maghrib orang tak dekat luar lah. Orang kat dalam rumah. Okay, nice. Nice. Cantik juga tempat dia ke. Kita ada arcade kat sini. So kita ada apa ni, auditorium. Kita ada pintu depan. Nampak aku sangkut. Okay, so tadi aku nak pergi mana? Gumball machine. Apa ni? Yang apa tu? Bunyi popcorn weh. Apa ni? Ada note. Employee, sorry. So aku rasa kita pergi sini. Kunci pula. Bunyi popcorn dia satisfying betul. Lepak. Boom. Slushy machine. Show slushy machine. Sorry korang, aku tak baca. Aku cepatkan je. Kadang-kadang aku tak tahu, aku punya efek tangan macam tu. Kadang aku cepatkan dialog, malah nak baca. Okay, so dia kata dia kata dia perlukan barang panjang dan nipis. Apa boleh pakai berapa kah? Apa tu? Quarter. Duit. Kita jumpa duit. Duit.
Duit masuk dalam ni. Yeah. Dapat apa? No. Apa tu? Paperclip. Nice. So kita dapat paperclip. So kita boleh guna paperclip ni ke? Nice. So kita boleh guna paperclip. 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 Yes. Kenapa orang letak kunci dalam selashi? Ya, dapat employee room key. Okay, so jom kita tengok employee room key kita macam mana. Okay. Kenapa employee room key dia macam ni? Lah, kita pergi sini. Kita apa ni? CB. Okay. Lepas tu aku nak buat apa? Oh, pergi situ. Okay. Okay, kita satu-satu. Okay, jumpa hallway key. Apa ni? Ada note. Ada magazine. So, mana kita punya locker? Yeah, sini locker kita. Oh, kita boleh simpan barang. Okay, so kita dah jumpa hallway key. So, maksudnya kita boleh pergi ke tempat mana tadi? Hello, siapa tu? Dalam ni ke? Hai? Ni ke? Hai? Habis? Mana? Kat sini. Tapi tak tahu lah betul ke tak. Kalau tempat callnya dekat sini. No. Memang macam ni ke? No, aku tak tahu. Kalau aku masuk dalam ni betul-betul rasa macam tak seram tau. Tapi kenapa game ni bukan dia seram? No, kena termasuk satu-satu ke? Hello? Apa tu? Okay, aku ingatkan ada tangan orang putus ke apa kat situ. Okay, so nak buat apa sebenarnya sekarang ni? Okay, aku perlu tengok something kat sini. Oh, no. Hui kau! Wah! No. Tak ada siapa-siapa. Bunyi apa tu? Apa ni? Ada note. Okay, macam mana aku nak baca note? Aku dapat kunci kabinet. Okay, so kita dapat cabinet key. So kita boleh pergi dekat tempat tadi. Okay, kenapa aku rasa ada orang ikut belakang aku ya? Jangan cakap ada benda yang jump scare aku. Jangan. Kau bagi amaran. Jangan jump scare. Okay, so kita kembali ke depan. Dan jom kita pergi dekat kita punya kabinet. Let's go. Yeah. Okay, kabinet. Ada apa ni? Screwdriver. Okay, screwdriver ni nak buat apa pula? Cuba hang bagi tahu aku. Cuba hang bagi tahu aku screwdriver ni nak buat apa. Cara sini mesti tak ada apa-apa. There's something kat situ. Apa ni? Kat sini. Flashlight. Okay, macam mana aku nak
Okay, atau aku nak hidupkan macam mana? No, warna kuning no. No. Nak kena cari ni pula. Cari apa tu? Aku ingat ada orang tadi. Okay, serius aku tak tahu aku nak buat apa kat sini. Dia masuk dalam ni ke? No, seram no. Gelap-gelap no. Apa tu? Something kat situ. Pasal aku tak lalu ni. Bangku. Nice. Nice, ada bangku. No, kecil. Kecil, no. Aku tak boleh gerak. Pasal aku tak boleh gerak ni. Aku kena crouch. Okay, sorry. Apa ni? Ada note. Ada note. Kita baca note tu. Okay, tak ada apa. Alah, ada kena pakai crowbar pula. Okay. Kita pakai stool. Yes, kita buka. Dan kita masuk. Okay, satu persatu. Jangan gelojoh, jangan buat apa-apa. Kita just chill. Korang chill. Jangan tak chill. Nanti korang pun akan jadi chill. No! Tu kejap. Okay, so kita lalu. Kiri kanan. Kiri kanan. Kanan lah. Kanan lebih afdol. No. Ada orang kat sini. Okay. Kena pusing pula. Kena pusing pula. Tak ada apa-apa kan? Okay, so kita lalu sini. Ingatkan kanan lebih afdol. Lepas kena pergi kiri lah. Lebih afdol. Okay, van. So van nya pergi ke main office. So kita dah masuk main office yang korang. Okay, nice. Trophy. Okay, so maksudnya ni 1983. Okay, 1983. Convenient betul lah tu. Password dia kat situ 1983. Okay, nice. Kita dapat duit. Banyaknya duit. Nak duit. Siapa tu? No. Macam tu je. Kau dah buat aku suspend. Macam tu je kau buat aku. Okay korang, so kita akan check game kedua kita, iaitu All in a Day's Work. So sebabkan game tadi debut baca tu tak buatkan aku rasa cukup, so aku akan main satu game lagi lah. So let's go. You accepted a job at a newly abandoned movie studio undergoing renovation. Okay, dah tu je. No, kita kat sini no. Okay, boleh lari, ada stamina, tak relax. Okay, so kita dekat sini. Dekat mana? Kita dekat sini. So pergi
Sabar. Aku jawab nanti. Kejap. Sabar, tenang. Hello, si kacang manis. Hello. No? Sos tomato siapa ni tumpah? Tak, aku tinggi sama. Nampak tak? Aku nampak dahi aku je. Okay, let's go. Dia kata help. Bukan help. Dia help. Hai kakak. Kakak. Kakak pegang apa tu kakak? Jangan begitu kakak. Tak, sekarang ni kat mana ni? Kenapa choppy sangat ni? Aku kena panjat atas sana ke? Ada pintu? Hello? You're right on time. Oh, ada bos apa? Okay. Anyways, I left your clipboard with everything that needs to be done and where it needs to be done. And you'll find few maps around the place to help you navigate around. Well, it's not a big place, you shouldn't have much trouble, believe me. This goes without saying, but I've got you on the security cameras, so don't try anything stupid. Good luck, I'll call you later. So kalau ada CCTV, kenapa kau kena aku yang kena buat kerja kau? Ada apa-apa aku boleh ambil ke? Ada flashlight korang. Tu lampu. No, gelap no. Clipboard? Mana clipboard? Oh, sini. Okay, dia kata move crates in the shelf 12. Okay. No. Mana orang lain no? Crate apa yang kena move ni? Kat sini ke? Okay, aku nak move ke mana? Sini. Yeah. Rasa mau tampar. Walau. Nice. No, kena pergi sana balik. Apa? Jauh gila. Pintu ni memang terbuka ke? Aku rasa aku tutup tadi. Kita balik. Hello. Yeah. Aku kerja terbaik tau. You were dealing with my associate before this job. Blah. I own the place I'm I like the way you work. Okay, lepas tu? Aku dah boleh balik ke? Aku dah balik. Clean the floors, wipe out the gravities. Aku nak clean dengan apa? Oh, dengan ini ke? Iya. Okay, berapa lama ni? Oh. Memang terbuka ke di kawasan sini? Aku rasa tak terbuka tadi. Apa ni? Next 13. Okay. Siapa kat sana? Aku ada penyapu. Aku ada penarik air ni. Dan aku tak berani menggunakannya. Kenapa benda tu dekat dengan pintu? Benda tu kat sana tadi tau. Bang. Iya. Weh, siapa tu? Tunjukkan dirimu. Aku takut. Kalau kau berani kau tunjukkan gigimu yang jongang itu. Ui. Masalahnya tak ada siapa-siapa pula kat sini. Cepat. Bersihkan cepat. Berani kau keluarkan diri kau. Okay. Lepas tu
Okay, satu, one, two, cha cha cha, one, hai, one, two, cha cha cha, one, two. No, ada parut. Saya bersihkan parut abang. Weng, weng, weng. Ini darah ke sos tomato? Boleh rasa choppy. Oh, dekat sini rupanya. Okay, dah. Tu last kita. Let's go. Kerja baru. Kerja baru. Siapa-siapa kan? Siapa-siapa kan? Tumpang sikit ya bang. Tumpang lalu. Ke pintu. Hey, just calling to ask. Tangannya Have you apa? noticed something strange going on? Ya, aku rasa ada My orang. cameras have been acting weird, flickering mostly. Ada orang tadi. No? Kau berhenti kat situ je. Move people props into the garage pula. Dah tak ada dah. Okay, so lah aku nak letak mana? Aku kena bandingkan dia ke? Oh, sini. Okay. Redam tu. Hai, Simon. Ali. Abu. Kat mana tu? Mana panggil? Bunyi apa tu? Tapak kaki siapa tu? Okay, ni bukan orang. Nope. Weh kau. Laju no. No. Laju no. Hei si adik manis. Hei. 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 Dan yang terakhir. Weh. Help. Help me. Bunyi apa dok? Help me. Can you help me? Please? Help. Ada orang bisik dengan aku tapi aku tak tahu siapa bisik dengan aku ni. Help me. Help. Help me. Can you help me? Please? Help. Aku takut. Help me. Help. Dia kata help me. Help me. No. Help. Help me. No. Can you help me? Ngapain lo? Help. Help. Oi. Help me. Kenapa kau pergi? Can you help me, please? Dia kata Help. 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 The pain. Make Help it me. stop. Help. No. No, kenapa aku punya ni berdarah no? Eh. Okay, so aku nak kena pergi mana? Apa tu? Thanks for playing my game. Alah, itu je. Okay. You're welcome. Rasanya. Damn. Tak relax. Okay korang, itu saja untuk 2 game kita hari ni. So if korang suka konten macam ni, sila like, komen dan subscribe. So itu saja from Zeno out. Terima kasih.